Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma ila rasulina al-habib Abdullah bin Abi Muhammadil Haddad sahibir ratib sulhi furuhim anallahu ta'ala bi rahmatil maghfirah. Sabakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu naqluha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunain wa yubsiru bi 'ainain wa yamshi bi rijlain wa yabtishu bi yadain wa yatakallamu bi shafatain. Hasantu nafsi billahi al-khaliqil akbar min syarri ma akhafu wa ahdhar min al-jinni wal insi wa an yahdurun. Azza jaruhu wa jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuhu. Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri a'da'i wa a'udzu bika min shururihim wa tahayyulihim wa makrihim wa makaidihim. Atfi nara man arada bi adawatan min al-jinni wal insi. Ya hafidhu ya hafiz ya kafi ya muhit. Subhanaka ya Rabb ma a'zama sya'nak wa 'azza sultanak. Tahassantu billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illah wa rusulillah wa salihin min ibadillah. Hasantu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma harusni ba'inika lati la tanam wa knufni bika nafika alladhi la yuram warhamni bi qudratika alayya fala ahliku anta thiqati wa rajai. Ya ghiyathal mustaghithin ya ghiyathal mustaghithin ya ghiyathal mustaghithin ya darakal halikin ya darakal halikin ya darakal halikin. Ikfini syarra kulli tarikin yatruku bilailin aw nahar illa tarika yatruku bi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi arki nafsi min kulli ma yudi wa min kulli hasid. Allahu shifai bismillahi ruqid. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifau shifa la yughadiru sakama wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid irfa' anni kulla ta'abin shadid waqfini minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alni nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'yidan min ta'yidik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil 'izam. As'aluka an
وعافيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang kita muliakan tuan guru kita Syekh Abu Zakir bin Yusuf Al-Hadrami, para ustaz-ustaz kita, para orang tua-tua kita dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah hari ini 18 Ramadan kita telah berpuasa. Baki tinggal lagi lebih kurang 12 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. 12 hari ini macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh berlaku. Andai kata kita tak sempat habiskan Ramadan pada tahun ini, kita mohon supaya Allah SWT matikan kita dalam hasanah Ramadan. Dan kalau Allah sempat habiskan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini, kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah habiskan kita dalam bulan Ramadan. Dan kita mohon supaya selepas bulan Ramadan ini Allah peliharakan kita dalam bentengnya Ramadan sampai bertemu Ramadan yang berikutnya dan berikutnya sampai hari kita menghadapnya. Alhamdulillah, Ramadan kali ini seperti Tuan Guru Syekh Abu Zakir beritahu masa awal-awal Ramadan tu, jadikan Ramadan kali ini Ramadan seperti Ramadan terakhir buat kita. Dari segi amal ibadahnya, dari segi perbuatan kita, minta, rayu untuk kita lepas daripada segala fitnah dan segala nafsu yang sentiasa mengguru kita. Jadi minta antara waktu antara waktu diterima doa adalah ketika orang berpuasa. Jadi waktu kita berpuasa ni kita kena selalu minta supaya Allah SWT lepaskan kita daripada nafsu-nafsu yang membelenggu kita sebelum ni. Dan kita minta supaya selepas Ramadan ni kita tak buat lagi segala maksiat, segala perbuatan yang jelek kita sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Dan kita berayu supaya Allah SWT kurniakan kita husnul khatimah pada akhir hayat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Taala ya. Kita dah 18 hari bulan Ramadan. Umur macam kita ni lain tau. Kalau orang muda-muda tu selagi tak mati tu kuatlah. Dia boleh puasa, dia boleh apa. Kalau kita orang tua-tua tak mati pun tak kuat. Allah, kita punya permit dia tu, permit kesihatan tu untuk puasa day by day. Pagi rasa macam mana? Okey, alhamdulillah, nampaknya okey, can go through hari ni. Tengah hari macam mana? Petang sampai dah buka sihat, alhamdulillah, syukur. Malam pula tarawih. Tarawih punya permit pulanya bukan satu malam demi satu malam. Permit dia 2 rakaat.
2 rakaat bangun, ya Allah kaki aku macam mana, rasa okey boleh. Ni orang muda lain tau, dia semua enjin dia bagus, dia tak payah mohon permit, dia tak payah tipu barat kereta. Bayangkan nak pergi Muar 20 km cek, 20 km cek. Kita ni macam ginilah. Kita nak pergi apa, nak sembahyang tarawih, lepas 2 rakaat rasa macam mana, lain macam sikit, tak ada lain. Kita nak masuk bingkil macam mana, minta sama Allah, ya Allah kau yang beri kaki aku kekuatan, ya Allah dapat tarawih, alhamdulillah, terus 2 rakaat lagi, lepas 2 rakaat lagi macam mana. Begitu kita dah tua ni, short period, dan begitu short lah peluang yang masih diberi kepada kita. Tengok orang tua-tua ya, tengok orang tua-tua nak sembahyang susah, nak jalan susah, Allah semua. Nanti satu hari orang muda-muda akan merasa tua, tak tahu jadi tua macam mana. Yang ada tua sihat, kuat, lagi kuat pada orang muda. Yang ada orang belum tua dah tak begitu kuat. Itu bahagian orang masing-masing, ya. Kita haraplah bagaimanapun kita punya ibadat diterima oleh Allah, dipandang oleh Allah. Dalam bulan Ramadan inilah syaitan seberapa daya nak jadikan kita orang jahat. Syaitan yang dalam diri kita, syaitan yang syaitan tu tak ada, tapi syaitan yang dalam diri kita tu ada. Dia ada dalam diri kita. Dia nak kita kembali jahat lepas hari raya. Dia tak suka, nafsu kita tak suka kita sembahyang tarawih, nafsu kita tak suka kita bersilaturahmi, nafsu kita tak suka kita hadir kuliah, nafsu kita tak suka baik kita hadir kuliah, kita hadir jemaah semua. Dia tak begitu anti sangat. Dia tak suka pasal kita nak stop maksiat. Jadi dia kalau boleh dalam Ramadan ni sendiri, dia nak kita buat maksiat supaya apa? Menjadi anchor bagi lepas Ramadan. Kalau dalam Ramadan kita dapat batalkan maksiat, dapat padamkan, beruntung. Nak lepas Ramadan dia nak nyala balik susah. Tapi kalau dalam Ramadan kita dah nyalakan, senang. Lepas Ramadan dia hanya pick up saja, jadi balik semula. Allah. Itu ya. Kita jangan sangka dalam bulan Ramadan itu syaitan tak ada, kita dah boleh jadi baik ya. Kita jadi jahat yang sebenar-benar jahat kalau dalam bulan Ramadan, tanpa gangguan daripada syaitan. Dan sikap yang jahat kita dalam bulan Ramadan itu adalah persiapan untuk jadi lebih jahat lepas Ramadan. Main-main Allah. Di dalam Ramadan jangan berlindung sama Allah Ta'ala, kuatkan hati kita, tambahkan hati kita, kuatkan azam kita, meninggalkan maksiat supaya padam bibit-bibit maksiat dalam hati kita. Nafsu kita dah meringit dah 18 hari, minta macam-macam yang dulu biasa kita buat di luar Ramadan, kita cuba kekang. Kalau tak cuba kekang, dia tak rasa. Kalau kita tak ada cuba kekang, dia tak rasa sangat. Kenapa? Dia tahu lepas raya akan auto balik semula. Cuba kita kekang, dia tengok nampak-nampaknya ada gaya nak terpadam ni. Nampak-nampaknya ada gaya lepas hari raya nak terpadam. Maka dalam bulan puasa dia nak hidupkan balik, jangan sampai padam Allah. Sebab dia ada persetujuan dengan syaitan, dia ada pakatan dengan syaitan. Nafsu kita tu penasihatnya adalah syaitan. Alhamdulillah, dia sekongkol dengan syaitan ya. Jadi kita takut sekali dalam bulan puasa, kita takut jadi jahat lepas hari raya. Kita takut tau. Takut kalau tak jadi baik lepas raya tu sudahlah tentu. Kita harap lepas raya dapat sembahyang tu. Confirm lah lepas raya tak ada mana kau sembahyang 20 rakaat tiap malam. Confirm lah bulan puasa lepas raya tak ada mana kau boleh puasa hari-hari macam begini. Confirm dapat 6 hari tu pun dah cukup bagus lah ya. Allah, confirm lah. Tetapi yang kita lebih takuti lagi kalau kita kembali pada maksiat kita lepas hari raya. Berlindung ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, macam mana bergejolak nafsu kami nak buat maksiat ya Allah, kau gagalkan ya Allah, kau jangan luruskan ya Allah, kau jangan jadikan ya Allah, kau batalkan ya Allah, kau batalkan. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami hamba yang taat padamu ya Allah dalam bulan Ramadan ini, yang patuh padamu ya Allah, dan terus sampai lepas hari raya nanti ya Allah, sampai hari detik penghabisan kami dipeliharakan olehmu ya Allah agar taat padamu ya Allah. Gagalkanlah rencana kami nak buat maksiat, padamkanlah daripada nafsu kami nak buat maksiat, kontrolkanlah diri kami dengan rahmatmu ya Karim. Kami mohon pandanganmu ya Karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kitab kita sampai muka surat Piro. Kitab saya 34, kitab tuan-tuan 32. Betul? Sampai
Mimpi ya, mimpi. Jangan bilang alah asyik mimpi, asyik mimpi. Apa yang kan hadis Nabi arahkan kita supaya tengok mimpi. Tetapi bukan selagi-selagan mimpi ya. Bukan selagi-selagan mimpi. Kemudian tanda mimpi yang betul ialah tuan punya diri tak sebar-sebarkan semau-maunya. Tanda mimpi yang betul, tuan punya diri tidak sebarkan semau-maunya. Saya mimpi sekian. Kerana apa? Tuan punya diri sendiri yang nampak mimpi mungkin silap faham dia. Mungkin mimpi yang dapat 1-2 hari daripada Allah beri khabaran, 10-20 hari daripada syaitan punya gangguan. Sebab pasal apa? Macam mana syaitan masuk? Syaitan boleh kacau kita dalam mimpi. Dia boleh masuk dalam mimpi kita, dia ganggu kita dalam mimpi. Macam mana boleh ikut macam patternnya sama. Jadi jangan sangka kita pernah mimpi yang baik tu, senantiasa mimpi kita baik, syaitan dah tak boleh ganggu kita, dah terdinding ya. Pasal kita kepo, kita ceritakan, kita buka rahsia, kita cerita sana, kita cerita sini. Aku mimpi sekian. Syaitan tahu, oh dia mimpi sekian. Kadang-kadang alam mimpi kita tu dirahsia oleh Allah Ta'ala. Syaitan pun tak tahu apa yang kita nampak dalam alam mimpi. Kita pergi buka rahsia kita cerita sana, kita cerita sini, kita mimpi. Dan syaitan pun bilang, oh fulan ada mimpi, dia mimpi gini, dia suka. Baik, kali ini kita tunggu. Nampaknya kita boleh masuk dalam mimpi dia. Kita nak boleh masuk dalam mimpi dia. Sebab hari ini dia punya tidur kurang syarat. Badan dia kurang bersih ataupun wuduk dia dah batal, ataupun itu semua tu menjadi kurang diri kita, rohani kita. Ataupun dia baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas sambil lewa umpamanya. Semua dia detect tau. Dia tengok ada peluang dia masuk, dia tengok macam perompak. Dia kalau nak masuk rumah orang, dia tengok dulu. Sebelum dia susah payah pecahkan pintu, dia tengok ada yang tak lock tak. Siapa tak percaya, tanyalah siapa pernah jadi perompak. Allah na'udzubillah ya. Kita tengok drama lah. Dia sebelum pecah masuk, dia akan tengok dulu kalau ada pintu atau tingkap yang tak lock. Dia test. Ni ada yang tak lock. Dia lalai. Dia masuk. Dia tunggu yang sunyi. Tengah ramai-ramai orang dia tak rompak. Tengah ramai-ramai orang pun dia rompak. Dia tengok orang tengah lalai-lalai, dia masuk capai. Berapa banyak orang tengah kundi kahwin kena rompak, betul tak? Tengah seramai-ramai orang, dia sempat capai beg tangan orang. Allah pun pernah juga. Dia tengah tunggu, sama ada tunggu ramai orang ataupun dia tunggu tak ada orang. Semua dia ada taktiknya. Maka dia tengok, fulan ini mimpi gini, malam ni kurang kuat dia punya benteng dia, pendinding dia, kurang kuat dia punya protection dia, bacaan dia kurang hayati, begini, wuduk dia kurang bersih, begini. Nampak kita boleh masuk. Terai, boleh masuklah. Dia pun jelmakan macam apa yang kita nampak dalam mimpi. Sebab kita dah cerita semalam kita mimpi, ana mimpi semalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Boy. Dia percaya. Besok kita mimpi lagi pulaknya. Yang biar realistik sedikit. Ini semua cerita ya. Ini semua biar realistik sikit. Wahai anakku, tadi pagi, siang tadi, kenapa engkau tak buat qabliyah ba'diyah? Dia tahu. Sebab kalau syaitan tak akan suruh kita buat ibadat kan. Ini nampaknya macam betul lah. Tahan tau, dia tahan kita buat begini semua. Asalkan apa? Kita percaya. Sebab buatlah ibadat supaya kau semakin hampir pada Allah. Supaya makam kau tak makin jatuh. Wah, besok demi ibadat pasal apa? Nak jaga makam. Dia dah termakan. Selang 2-3 hari lagi nanti mimpi lagi. Jadi dia punya nak tidur, dia hadap mimpi yang begitu. Dia ni pun input. Jadilah macam-macam segala cerita story. Nampak itu, nampak ini, nampak itu, semua tu Allah, semua itu. Awal-awalnya mungkin betul mimpinya, tapi menjadi silapnya dia cerita-cerita sama orang. Tapi macam mana? Macam mana mimpi betul yang dia nampak itu? Tak fully betul. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tak pilih Nabi dan Rasul kecuali daripada yang siddiq, amanah, fatana, tabligh ya. Orang khianat Allah Ta'ala tak kasih wahyu kepada dia. Begitulah juga mimpi-mimpi. Kalau Allah Ta'ala tahu ini jenis orang bocor ke tak bocor, orang jenis orang ego tak ego, rasa dia aku dah istimewa dapat mimpi ni. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan mimpi yang baik-baik dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha mengetahui ya. Bermakna mimpi yang dia dapat itu pun kiranya mimpi biasa, mimpi yang menjadi ujian atas diri dia. Kerana reaksi dia tu macam mana. Bukan mimpi alamat, mimpi ujian atas diri dia. Allah, mimpi ujian. Sampai akhir hayat dia rasa dia orang yang dapat mimpi alamat. Kalaupun betul mula-mulanya tu, tapi tak fully. Habis mimpi yang betul macam mana? Tersimpan pada orang yang betul. Tersimpan pada orang
betul. Habis kalau diarah untuk beritahu macam mana? Tengok apa yang diberitahu dan bagaimana diberitahu. Tengok apa yang diberitahu dan bagaimana diberitahu. Kalau setengah-setengah perkara yang tak boleh diberitahu, tengok nampak diberitahu. Tengok apa yang diberitahu dan bagaimana dia diberitahu. Tengok apa reaksi jadi pada umat ketika dia beritahu. Tengok dah penting ke tidak dia punya beritahu. Semuanya tu ya. Allah yang orang sebutkan begini, sebut begini, sebut begini. Kita tengok apa iya sih, apa benar sih, kita tengok. Jadi hati-hati sangat. Memang ada mimpi, memang ada mimpi. Jadi siapa yang dapat mimpi pakai untuk diri sendiri, dan jangan cerita kecuali dengan orang yang boleh memberi takwil pada kita mimpi yang selamat dan sempurna. Ya, supaya tidak tersalah, supaya tidak salah. Pasal apa? Habis kita dah cerita dengan orang alim, nanti pun setan dengar juga. Kalau cerita dengan orang alim, kalau cerita dengan tak orang alim lain. Kalau cerita dengan orang alim, mimpimu terpelihara dan kau pun terpelihara. Kerana kau orang amanah. Kau orang amanah, Allah peliharakan kau, syaitan tak boleh masuk mimpi kau. Allah Ta'ala protect kau. Allah Ta'ala protect kau daripada dapat mimpi yang bukan-bukan. Kalau kau cerita sana, cerita sini, ana mimpi, bimbang. Kadang-kadang mimpinya betul, tapi interpretasinya tak betul. Kadang mimpinya betul, 10 betul, 1 tak betul. Allah. Dan itu yang kau pegang. Al-maklum mimpi. Hadis-hadis sahaja yang zahir sahabat riwayatkan, ada yang dhaif, ada yang sahih, ya. Hadis-hadis sahaja begitu ya. Setengah-setengah kitab lagi masih ada perlukan ulama mentarjihkan lagi. Ini kan pula mimpi terus direct ke. Sedangkan zamannya zaman maksiat, sedangkan kitanya pun memang ahli maksiat. Kitanya pun sedang masih ahli maksiat. Mau hati-hati ya. Mau hati-hati dapat mimpi-mimpi yang begini, mau sangat-sangat hati-hati ya. Memang ada mimpi, nafikan terus tak boleh. Memang ada mimpi, Nabi ada sebut. Bacalah hadis-hadis mengenai mimpi ya. Kitab Bahrul Majid kita banyak menyebutkan. Tetapi mau hati-hati. Kita ni orang yang bagaimana? Yang dapat mimpi dan baik dapat mimpi ialah orang yang sangat cermat terhadap mimpi. Sangat cermat terhadap mimpi. Dan tak rasa gembira dengan dia dapat mimpi bahawasanya aku dapat khabaran. Jangan. Khawatir. Takut nanti dia khabarkan kita 10 yang betul, 1 yang boleh na'udzubillah membawa kita tak betul. Kadang-kadang sampai lari akidah. Pokoknya kita dah percaya dengan apa yang kita nampak dalam mimpi. Itu sangat-sangat hati-hati. Sangatlah hati-hati ya. Kadang orang cerita sama kita dapat mimpi yang gini, nampak gini. Allah. Kalau yang dia datang cuma beritahu sama kita pun kita tengok dulu. Tapi kadang-kadang kita nampak macam okey, mimpi dia macam betul. Tapi sayang, kenapalah engkau sebar-sebarkan sampai dah beratus orang tahu, sampai dah berinternet dah apa semua tu. Sayang, nampaknya macam betul. Tapi ada satu tak betul yang kita dapat detect, iaitu apa? Disebarluaskan. Kalau mimpi itu rahsia ya, guide rahsia. Kalau memang Tuhan nak sebarluaskan, tak payah menerusi engkau. Menerusi iklan televisyen pun boleh disebarluaskan. Diilhamkan pada satu pemberita, dia terus masukkan televisyen pun boleh juga. Mau hati-hati, pendek kata mau hati-hati. Benda zahir pun nak kena hati-hati. Ini kan pula benda mimpi. Benda mimpi. Mimpi yang baik termasuk daripada satu sunnatul dalalah, iaitu orang mukmin ketika mengerjakan suatu lalu dia bermimpi yang tidak baik atau dia yang dipimpin baik oleh orang lain, maka mimpi tersebut adalah petunjuk atau dalil bahawa dia mempunyai akidah yang selamat dan akibat yang baik bagi orang yang bermimpi atau orang yang dimimpikan. Baik ya. Lahumul busyra ya. Busyra tu apa? Ketika firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi Allah Ta'ala itu tiada gementar bagi mereka dan tiada mereka berkecita adalah mereka itu orang beriman. Lagi orang-orang yang kuat takwa. Bagi mereka busyra. Seorang sahabat tanya kepada sahabat yang lain, apa makna busyra? Dia bertanya, alangkah engkau bertanya kepada aku, engkau orang yang pertama bertanya kepada aku setelah aku mendapatkan khabarnya daripada Rasulullah.
Apabila aku tanya sama Rasulullah mengatakan, aku orang yang pertama bertanyakan kepada baginda makna busyra setelah ayat ini turun. Allah, jadi orang pertama tanya pada orang pertama. Nabi mengatakan busyra itu adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik ini sama ada dia nampak dalam mimpi perkara itu, dia dapat mimpi-mimpi yang baik, ataupun termasuk mimpi yang baik ialah apabila seseorang dimimpikan oleh orang lain. Kadang-kadang ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Sebab kalau kita sendiri mimpi, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kadang-kadang terangan-angan. Tetapi kalau kita mimpi orang lain, mimpi mengenai orang lain, dan orang tu tak ada kena-mengena dengan kita, tak ada apa semua, itu kalau untuk diri kita kadang-kadang termimpi-mimpi pasal kita angan-angan. Tapi kalau orang lain kadang yang tak ada kena-mengena dengan kita mimpi, itu alamat bagi fulan itu. Sebab kalau nampakkan fulan itu, dikatakan, wahai fulan, kau pimpinlah orang. Wah, macam mana? Dia pun takut, dia tak nak. Tapi kalau orang lain dimimpikan, kau hendaklah dipimpin oleh fulan itu, hendaklah kau mengikut fulan itu, dan dia mantap dengan mimpi dia. Jadi ini safe, lebih safe bagi orang yang diperlihatkan itu. Dia tak ada rasa ujub dari dia. Kau nak ikut-ikutlah. Kalau kau dapat mimpi ke apa pun, kau nak ikut-ikutlah, umpamanya ya. Dan orang ini pun dia tengok, walhal dia tak tahu, dia tak pernah terfikir pun apa semua. Itu ada satu, itu namanya busyra. Biasanya itu menjadi guide bagi orang yang sama ada dia nampak ataupun dia dinampak oleh orang. Kadang-kadang bukan dia nampak. Kalau dia nampak, kadang-kadang boleh buat dia jadi ujub, buat dia jadi bingung. Tapi kalau dia dinampak oleh orang, dia tak ada main peranan apa-apa. Allah Ta'ala kasih khabaran. Dan itu pun kadang-kadang syaitan boleh mainkan. Syaitan masuk ke pulan 15 orang. Semua mimpi, ikutlah Kiai Pulan. Pasal apa syaitan ni target nak jatuhkan Kiai Pulan? Biar Kiai Pulan rasa, aku punya insan yang dituju, aku punya busyra yang dimaksudkan pada zaman ini. Terus besok dia besarkan serban dia sikit, amboi, tongkat dia pun dah lain macam sikit. Pasal apa? Orang dah mula mimpikan aku. Aku tak mimpi, anak tak ada termimpi-mimpi. Orang mimpikan anak, bukan 1, 15. Amboi, pun boleh jadi petenah juga. Jadi kalau orang dimimpikan, Kiai semalam saya mimpi tahu orang bilang kat Kiai ni nak kena bikin apa? Terus, ya, mudah-mudahan mimpi yang baik ya. Terus lapor sama Allah, back to Allah. Ya Allah, kau saja yang mengetahui apa yang fulan ni nampak dalam mimpinya itu. Ya Allah, pandu kami ya Allah, pandu aku dan pandu dia supaya selamat. Jangan sampai, kalau ini salah satu tanda mimpi yang baik akan membuat orang yang dimimpikan ataupun yang bermimpi itu makin takut dan waspada. Sebab mimpi itu nak bawa kepada keselamatan. Kok lepas dapat mimpi terus makin tak jaga keselamatan, tak waspada? Bukan. Tanda mimpi yang baik membawa orang yang mimpi atau orang yang dimimpikan tu makin takut dan waspada. Kadang-kadang macam tak nak dengar, macam tak nak hirau. Macam tak nak ingat. Macam Nabi Ibrahim 3 kali baru dia pergi ke Mekah untuk sembelih anaknya. Yang pertama, yang kedua belum lagi ya. Yang ketiga baru dia pergi Mekah dah sedia untuk sembelih anaknya, begitu ya. Jadi kalau kita dimimpikan orang ke begitu, maka dia sama kiainya jangan terus bukan main punya seronok. Wah, rupanya akulah yang dimimpikan, rupanya aku insan yang ditunggu-tunggu rupanya zaman ini, rupanya aku ni insan pilihan, insan. Wah, terus besok dia besarkan serban dia sikit, tongkat dia pun sudah lain macam jalan dia. Satu orang pula bilang, Kiai, semalam saya mimpi nampak Kiai, beginilah gaya Kiai. Iya ke? Alamak, terus Kiai pun bukan main lagi. Allah, doa makin menggeletar suara dia. Makin buat Kiai, orang bilang, Kiai saya nampak mimpi Kiai begini-begini. Ya, Allah, mudah-mudahan Tuhan padakan kami ya, Tuhan padakan kita semua ya, doakan selalu ya. Terus balik lapor pada Allah. Ya Allah, kita tak boleh nafi sebab bukan dia yang nampak. Kau juga yang tahu apa yang fulan ini nampak dalam mimpinya. Peliharakanlah kami sekalian ya Allah, lindungilah kami sekalian ya Allah. Kami mohon setiap natijah yang baik daripada apa yang dia nampakkan dalam mimpi itu. Dah, balikkan. Jangan feel so seronok jadi orang yang dimimpikan orang. Setan, sebab apa? Setan masih ada. Dan nafsu masih ada. Tak dapat tanduk telinga dipulas. Tak dapat menerusi kiainya direct, menerusi orang lainnya pulanya.
Kalau asyik-asyik mimpi jumpa kiai dibilang kiai gini, kadang-kadang kiai lawan, kiai kuat, tapi menerusi orang lain, kiai boleh lemah. Begitu ya. Allah, begitu ya. Jadi kalau orang yang dimimpikan orang pun kena hati-hati, Fulan dah mimpikan aku lah, bukan satu tau, banyak tau orang mimpi Habib Omar suruh jumpa aku, amboi, mimpi Habib Ali suruh jumpa aku, mimpi ni suruh jumpa aku. Nah. Itu jam juga engkau jatuh. Kau jangan nak mengada-ngada ya. Itu jam juga kau bukanlah yang orang yang maksudkan. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang yang paling kau kena hati-hati. Sebab mimpi kadang-kadang terbalikkan fahamnya. Sudah. Itu orang yang paling kau kena hati-hati. Dia sedang dalam ujian. Lepas tu Habib Ali pesankan. Habib Omar pesankan. Kau kena jaga-jaga. Sudah. Itu saja. Tuannya diri dikasih tahu, lapor pada Allah Ta'ala dengan rasa penuh cemas. Ya Allah, apa yang dia nampak dalam mimpi, ya Allah, kau juga mengetahui apa yang dia nampak dalam mimpi dan apa alamat di sebaliknya. Aku minta kau peliharakan kami sekalian, ya Allah, lindungi, ya Allah. Itu paling selamat. Selamat balik kalian kepada Allah Ta'ala, ya. Balikkan kepada Allah Ta'ala. Tengok Nabi Yusuf, dia mimpi, dia cerita sama lain-lain kan, dan bapaknya seorang, dan bapaknya Nabi Ya'qub. Tak salah dia mimpi. Itu pun bapaknya pun bilang, engkau ni Yusuf ni adalah Nabi Yusuf. Bapak pun Nabi. Baik kau cerita sama abang-abang kau biar dia tak liau sikit. Agaknya gitu tak? Bapaknya tahu PL abang-abangnya. Bahkan jangan cerita pada abang-abangnya. Dan bapaknya pun tak komen. Takwil mimpimu adalah kau akan begini-begini. Takkan bapaknya tak tahu. Bapaknya Nabi. Tapi dah jadi, bapak bilang, inilah mimpi kau. Yang kau nampak ni, inilah dia. Begitu ya. Itu semua prosedur dia. Tengok ya. Kemudian second mimpi Nabi Yusuf. Orang yang dalam penjara, 2 orang. Yang satu dapat bebas, yang satu kena penjara, yang satu kena sula, kena gantung, kemudian mengurung pagut atas kepala dia. Yang apa pasal dia kasih tahu sama siapa? Kasih tahu sama Nabi Yusuf tau. Dia kasih tahu sama Nabi Yusuf. Syaitan terus main peranan tau. Yang patut bebas Nabi Yusuf suruh pesankan kan, bilang sama tuan kau mengenai aku. Lupa. Mimpinya betul, takwilnya betul, mimpinya betul, Nabi Yusuf yang takwilkan betul dan berlaku pun dah betul. Tapi akibat daripada lepas mimpi itu, syaitan boleh kacau, boleh masukkan dilupakan. Tengok ya, yang ni mimpi betul, dia minta takwil Nabi Yusuf dan terjadi tak? Betul-betul terjadi. Natijah berikutnya yang berbangkit daripada lepas pada mimpi ini, iaitu apa? Lupa fulan ini dilupakan. Berapa lama lagi Nabi Yusuf dalam penjara? Dalam Nabi Yusuf. Tengok syaitan boleh masuk tak maknanya? Dia boleh main peranan tak? Paling tidak dilupakan. Paling tidak dilupakan. Syaitan boleh masuk, dia boleh main peranan. Yang satu dah mati. Yang dah lepas. Jadi hati-hati sangat tentang mimpi. Sama ada kita mimpi ataupun orang kasih tahu dia nampak mimpi. Hati-hati ya. Dan kadang-kadang orang yang dapat mimpi, orang yang kita tak sangka dapat mimpi. Pamannya lah kita paling benci pulan itu. Kalau kita nampak rupanya dia atas mimbar, hati-hatilah. Allah Ta'ala tries giving signal that kau jangan macam-macam dengan orang itu. Itu bukan kau mimpi orang yang kau minat, dah tentu boleh jadi termimpi-mimpi. Kadang orang yang kau paling tak berkenan sekali, kadang-kadang keteguran daripada Allah Ta'ala, ya. Mau jaga-jaga. Kita yang dimimpikan orang jangan mengada-ngada terus, terus mengada-ngada. Dah banyak tau orang, bukan sikit orang mimpi anak macam-macam. Macam mana nak nafikan? Terus tak sedar diri. Baiklah orang mimpi kau banyak, kau sendiri macam apa kau punya mimpi? Engkau sendiri apa engkau punya jaga, bukan apa kau punya mimpi. Orang mimpikan kau 15, jumpa Syekh Abdul Qadir Jalani cakap pasal engkau, jumpa sama Habib Noh cakap sama engkau pasal engkau begitu gini. Baiklah, itu orang punya mimpi. Engkau punya mimpi pula macam mana? Bukan kau punya mimpi, kau punya jaga ni, kau punya jaga macam mana? Taat ke tak taat? Jangan kau nak terus ngada-ngada. Itu setakat mimpi. Dan kau punya jaga, kau punya life ni macam mana? Hari-hari kau tengok TV berapa banyak? Hari-hari kau ngumpat orang, kau ngumpat orang berapa banyak? Hari-hari kau dah hasad pada kawan kau berapa banyak? Hari-hari kau seuzan dengan orang berapa banyak?
Hati-hati, jangan terus kita mimpi aja kita percaya saja terus begitu ya. Orang mimpi kita lagi pun, orang mimpi kita lagi kadang-kadang tu syaitan menerusi orang nak goda sama kita. Kau kena tengok, makin orang nampak mimpi kau tu ibarat macam pujilah, makin kau nangis, makin kau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, janganlah aku dahlah aku jahat. Janganlah lantaran khabaran orang ni makin jadi aku lebih double jahat. Kerana aku jahat, si jahat yang tak sangka dia jahat. Yang si jahat menyangka dia baik dan dia tidak ada jahat. Berlindung ya Allah, berlindung. Makin dia takut sepatutnya ya. Makin dia takut sepatutnya. Baik ya. Jadi kena faham ya, tentang mimpi pun kena faham. Yang zahir saja kena faham, ini kan pula mimpi ya. Oleh kerana itu hadis sahih mengisyaratkan kenabian tidak ada lagi selain berita gembira. Para sahabat bertanya, apa maksud berita gembira? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mimpi yang baik. Juga hadis apabila zaman telah mendekati hari akhir, hampir-hampir mimpi seorang mukmin pasti, dan orang yang paling benar percakapannya adalah paling benar mimpinya. Betul ya, itu terjemahan kita ya. Terjemahan kita. Apabila zaman sudah semakin akhir, hampir-hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Makin benar lisannya, makin benarlah mimpinya. Baik, syaratnya dua. Mukmin dan benar lisan. Mukmin dan benar lisan. Mukmin tu macam mana? Ya, iman yang kuat. Mukmin tu macam mana? Kau tengok lebih kuat imannya, lebih betul lah mimpinya. Kuat iman tu macam mana? Kau kena tengoklah segala cabang iman. Setiap kali dia buat maksiat, imannya melayang. Dia orang yang tak kuat iman. Orang yang mukmin dia tidak strong enough. Setiap kali kau buat maksiat, iman dia melayang. Apalagi na'udzubillah, biasa buat maksiat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah ya. Allah semua tu maksiat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlindung sama Allah Ta'ala. Zina, liwat, keluarkan mani dengan tangan. Apa semua tu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kau sangka tu benda ringan. Lepas tu kau insan suci konon. Na'udzubillah, maksiat yang pernah ada diancam oleh laknat oleh Allah Ta'ala. Mencuri apa semua tu ketika dia melakukan dosa, imannya terbang semuanya tu. Na'udzubillah min zalik ya. Nombor satu, orang yang kuat iman ialah orang yang junjung syariat Allah Ta'ala. Dia jaga iman dia makin kuat. Dia kuat, jaga. Yang orang yang ittaqullaha haqqa tuqatih, makin kuat iman dia ya. Menjadi mukmin. Satu mukmin. Jadi mukmin dia tidak bermaksiat. Dia tidak bermaksiat, hati dia tu jadi macam reda. Kalau hati dia banyak tompok-tompok tu dosa, dia takkan jadi reda. Mukmin, keimanan dalam hati, maka dia tak boleh ada yang banyak iman dia yang lemah, iman dia yang lembik, iman dia yang kurap, iman dia yang ada tompok-tompok, capuk-capuk. Jadi mukmin ya, mukmin tu yang kuat imannya ya. Mukmin yang kuat imannya, kuat imannya. Kemudian kuat iman, kemudian dan kuat iman iaitu apa? Benar lisannya. Benar lisan tu apa? Tak pembohong, tak cakap besar. Kau tengok segala maksiat tidak. Tidak dosa, tidak cakap besar, tidak berbantah-bantah, tidak suka berseluruh. Lagi apa? Cakap benar. Apa lagi cakap benar? Banyak zikrullah. Banyak zikrullah, banyak baca Quran. Itu orang yang lidah benar. Jadi hati menjadi reda, lidah menjadi antena. Benar, bagus reda dan antena ini, banyaklah dapat receive daripada signal-signal. Kalau tidak betul, susah nak dapat. Antenanya bengkok, antenanya karat. Maka yang distorted, informasi dapat pun distorted. Kalau informasi yang betul pun, aku takut pasal karat dia dapat informasi yang tak betul. Apa? Dan juga dia punya reda. Semakin benar, semakin pertama hampir setiap mukmin. Setiap mukmin. Kau mukmin, bagaimana keimananmu? Sebenar lisannya, benar. Kalau benar lisan, kau tak membohong, kau tak cakap besar, kau tak ada mengumpat, kau ada banyak zikir, kau ada banyak Quran, itu lisan yang benar. Benar, makin benarlah mimpinya. Dan mukmin yang benar lisan selalu paling takutlah sama ada aku ni benar kuat mukmin ataupun benar lisan. Bukan rasa nampaknya kalau gitu aku ni kiranya qualify lah. Itu confirm dia bukan qualify.
Begitu ya. Mukmin yang kuat, yang rasanya senantiasa takut kalau iman dia lemah. Lisan yang benar, yang selalu cemas jangan sampai dia berdosa. Begitu ya. Baik ya. Hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Jadi Allah Taala tak kurang informasi. Nanti banyak orang akan mimpi jumpa fulan, jumpa fulan, jumpa fulan. Si fulan dijumpai pulanya, oh korang jumpa aku rupanya ya. Sebetulnya bukan aku. Aku pula diberi syarat untuk jumpa fulan. Rupanya fulan ni sekat orang tengah saja, broker dia saja. Pun menyampaikan juga. Begitu ya. Baik. Jadi kena benar lisan, kena benar iman. Barulah mimpimu datang itu mimpi yang aman. Bukan mimpi yang hanya berupa angan-angan. Ya. Kerana syaitan banyak pedaya, banyak tipuan. Nanti kau sangka kau dapat alamat yang betul. Rupanya kau dikelirukan. Hati-hati. Baik. Maka mimpi itu 3, kata Nabi SAW ya. Mimpi yang benar adalah kabar gembira dari Allah. Mimpi yang menyedihkan adalah datang daripada syaitan. Dan mimpi yang berasal daripada lamunan-lamunan seseorang ya. 3 mimpi alamat pada. Sebab 3 kau hati-hati yang kau punya yang macam mana. Kau orang macam mana sampai kau dapat mimpi yang macam mana? 3 ya. Senantiasa kau punya mimpi itu yang pertama kah? Tak mungkin syaitan ganggu kah? Sedang Nabi bilang mimpi itu 3. Ini satu isyarat supaya kita hati-hati dan jaga-jaga. Nabi dah bilang mimpi itu 3. Jadi jangan asal kau mimpi saja bagus. Sebab apa? Memang dari Allah pun ada, dan dari syaitan pun ada, dan daripada angan-angan sampai termimpi-mimpi. Sampai termimpi-mimpi anak sampai termimpi-mimpi minum air bandung pasal haus sangat bulan puasa, sampai tidur pukul 3 sampai termimpi-mimpi umpamanya. Sampai termimpi-mimpi umpamanya ya. Kali rupanya hanya igauan sahaja. Begitu ya. Gangguan syaitan. Nak tahu mimpi dari Allah? Bangkit daripada tidur, mimpi itu membuat anda merenung, membuat anda tawaduk, membuat anda insaf, tak membuat anda makin seronok. Tak ada sifat mazmumah keluar. Makin yang keluar sifat mahmudah. Terus anda waspada, anda cemas, anda takut, anda bimbang, anda harap bantuan daripada Allah. Anda makin jadi orang ingat Allah. Dan anda tak terus merasa, aku dah dapat alamat lah yang aku tunggu-tunggu datang semalam. Dah lama tak mimpi gini. Kalau mimpi daripada syaitan, anda ingat mimpi tu very iri. Iri tu maknanya macam nakutkan. Baik. Dan mimpi dari syaitan juga ialah lepas itu timbul sifat mazmumah. Anak dah dapat alamat, dia belum kasih tahu, anak dah nampak pun dah. Tu tanda mimpi kau tak betul. Sebab syaitan ada follow upnya. Dan mimpi yang igau-igau selalu buat kau ketawa. Sampai termimpi-mimpi anak geram dengan dia, anak mimpi anak bedal dia habis-habis. Sampai bangun terasa macam sakit. Rupanya anak pukul tembok umpamanya ya. Anak mimpi anak bedal dia, anak gasak dia habis-habis semuanya begitu. Sampai dia menjerit-jerit, ayo. Tetapi rupanya mimpi rupanya. Pengarang Syarah Muyassar li Sahih Bukhari berkata, hikmah mengenai mimpi seorang muslim di akhir zaman dipastikan tidak akan berbohong dan kebanyakan akan terjadi sebagaimana yang dilihat dalam mimpinya, iaitu seorang muslim pada waktu itu menjadi orang asing di antara manusia dari keranakan banyaknya fitnah. Dia jadi macam orang yang asing ya. Dia asing. Bahkan kalau cakap pun orang susah nak percaya. Kalau makin banyak orang percaya tu pun bukan juga. Makin tak banyak orang percaya lagi ya. Maka Allah Ta'ala pun memuliakannya dengan mimpi yang benar untuk menenangkan hati dan keyakinannya. Kadang ya, dia dapat alamat sesuatu, dia nak buat sesuatu, boleh ke tidak? Ini panduan yang seperti kita bilang ya. Dapat alamat, hendak ke tidak? Kata almarhum guru kami mengenai mimpi, Habib Abdillah Al-Jufri, jangan lantaran mimpi terus kau decide nak buat sesuatu, ataupun kau decide tak jadi buat sesuatu hanya kerana mimpi. Jangan ya. Hanya kerana mimpi kau terus, jangan. Kalau mimpi yang benar, pasti ada alamat berikut susulannya. Dan akan ada sebab-sebab zahir. Untuk engkau perlu melaksanakan mimpimu itu.
Penamakan surat-surat zahir untuk melaksanakan mimpi itu. Jangan terus ikut. Macam Nabi Ibrahim tunggu sampai 3 hari. Macam Abdul Muttalib mimpi sampai berkali-kali, suruh gali semula pergi Zam-Zam. Kemudian betul tak? Betul. Betul. Nampak indikasinya makin nampak betul ya. Baik. Jadi kita tengok ya, mimpi itu membawa kita kepada baik. Kadang-kadang nanti apabila dia dapat mimpi, dia ragu betul ke tidak. Confirmationnya daripada orang lain. Ustaz, semalam saya mimpi begini. Oh, dia nampak macam apa yang aku nampak dalam mimpi tu, dia nampak continuationnya. Part 2-nya dia nampak. Ya. Jadi macam mana begini-gini? Sebab kalau dia sendiri mimpi, dia suka nak tolak, dia suka macam tak nak. Tapi orang lain mimpi pulaknya. Orang lain mimpi ya. Orang lain mimpi. Nanti dia tunggu macam mana ada result. Orang lain pula nampak. Bukan sahaja dia. Itu semua sebagai penguat informasi-informasi. Ibarat dia dapat dari macam-macam sumber daripada satu department. Daripada Allah memberi signal kepada dia, sebab dia orang yang tak mudah nak terima, orang yang sangat hati-hati. Maka Allah Ta'ala berikan mantap hati dia. Baik. Itu pun jangan terus laksanakan. Tunggu, tengok apa bicara Allah, apa langkah-langkahnya ya. Bahawa dia berada dalam kebenaran dan petunjuk, maka dia pun tidak ragu-ragu dalam urusan agamanya. Betul ya. Being guided through dreams. Being guided ya. Being guided. Not say being chosen ya. Being chosen is different. Anda adalah insan pilihan. Anda adalah insan pilihan. Anda adalah dapat panduan. Itu lebih selamat ya. Itu lebih selamat. Bukan anda dapat pilihan. Itu apa? Zahir aja kita dah takut. Ini kan pula mimpi ya. Zahir saja. Anda dapat panduan. Makin tawaduk, makin tawakal, makin ikhlas, makin takwa kepada Allah Ta'ala. Itu anda dapat apa? Pimpinan. Dapat panduan. Bukan anda dapat, kita bilang apa? Jadi mimpi anda dapat, bukan anda dapat satu kedudukan ataupun satu pangkat. Bukan. Mahdi saja dia dah mimpi macam-macam sepanjang hayat dia. Dia dah nampak secara zahir macam-macam. Pada malam dia nak jadi Mahdi, besoknya malam tadinya dia di-download oleh Allah Ta'ala mimpi macam-macam, alamat dapat macam-macam. Itu pun dia tak berani nak mengiyakan. Sampai wali-wali yang sudah berada di Kaabah Baitullah, naik Imam Mahdi, kami baiat, kau jangan takut naik, kau tak naik macam mana kami bunuh kau. Wali-wali ni garang tau, disuruh bikin orang apa-apa, dia paksa, kau tak kasih. Mahdi pun dia garang, wali-wali dia tak boleh dengan Mahdi pun dia garang. Kau naik, orang dah mati, kau tengok macam mana orang ni dah zalim, orang ni dah mati, kau tak naik, kami bunuh kau. Itu bukan dia nak bunuh, garang tu maknanya dia punya garang. Mahdi pun dia tak kasih can. Menurutkan wali-wali ni tak ada koni tau. Dengan Mahdi pun dia strict juga. Mahdi ni pun tak kisah dia tahu ni wali-wali, dia tahu ni orang soleh, orang wali kenal wali. Dia pun tahu ni orang soleh, dia pun tak terus. Dah kalau anda cakap begitu, bagaimana bermakna saya kena laksanakanlah dia tugas yang telah diberikan Allah pada saya. Dia pun naik. Wahai insan, banyak yang begitu, tu kena tangkap masuk lokap. Tu bukan Mahdi ya. Itu namanya pembohong. Habis cerita ya. Mahdi dia tak ada lari pergi Madinah, hari yang sama balik. Kalau dulu kita bilang macam mana ya agaknya ya. Sekarang ada bullet train. Sekarang ada highway. Saya pernah daripada Mekah Madinah 3 jam sampai. Allah, Arab punya laju bawa tak tahu berapa agaknya, 300 ke berapa. Allah punya laju. Begitu Allah, kita tengok punya laju 3 jam sampai Mekah Madinah. Kalau kita naik bas makan 6 jam juga kan. Ini 3 jam sampai. Jadi kalau 3 jam macam Johor sampai KL aja lah. Johor sampai KL, jangan masa hari raya jam. Masa tak hari raya pukul 2 pagi. Pulaknya begitu ya. Oh, dia punya bawa punya laju. Naik kereta pun boleh balik hari. Flight pun ada. Bullet train pun ada. Hatta kalau naik onta pun boleh balik hari juga. Kau jangan bimbang ya. Dia balik, dia pergi, dan malam tadi dia dapat mimpi dan orang-orang dah cakap dia, dan orang ni bukan sembarangan orang semua. Dia tahu ni orang salihin. Pun dia tak terus terima.
Dia cari mandat, dia ngadap Rasulullah yang paling ultimate. Dia pergi Masjid Nabawi, dia ngadap Rasulullah, dia beristikharah di sana, dapat alamat, baru dia balik. Dan betul baru dia dibaiat orang. Sampai balik, wali-wali dah tunggu sama dia. Ini macam lah, apa pula tak mau baiat, tak mau naik, semua begitu. Wali-wali marah sama dia. Wali-wali garang kau, dia tak boleh dengan Mahdi pun dia tak kasih can. Kau naik, tak naik aku kena bunuh kau. Sampai gitu sekali Allah, ini tugasan kau. Tengok orang dah mati berapa banyak kau ni. Begitu ya. Itu gaya wali-wali tau. Itu gaya wali-wali. Dia nak bikin apa dia bikin, dan dia tak buat dia bukan buat benda salah. Akan Nabi Khidir betul-betul bunuh budak, betul tak? Dia kampak perahu lagi. Begitu ya. Jadi wali-wali cakap begitu. Bukan dia nak bunuh Mahdi, dia nak tegakkan kebenaran. Ya. Dia nak membunuh kezaliman. Maka siapa yang tak nak menegakkan keadilan, kena bunuh juga. Begitu ya. Tapi Mahdi pun di-warningkannya dia. Maknanya wali-wali itu garang, dia tegas ya. Dia punya nak menunjukkan Mahdi betul-betul punya tak nak. Dia betul-betul punya tak ada berasa kalau begitu analah Mahdi rupanya ya. Memang ana ni zuriat Nabi. Muka pun lebih kurang. Maknanya ana insan pilihan. Maknanya Mahdi bukan orang such a person. Bukan such a person, dan bukan senang nak naik sampai dipaksa. Kalau kita belum apa-apa dah terangan-angan kau Mahdi tu, confirm kau bukan Mahdi. Kalau belum apa-apa kau dah terangan-angan, ana tak boleh elak. Mana tahu sekali rupanya ana betul-betul Mahdi. Itu Allah punya ketentuan. Yang betul-betul Mahdi pun takut. Yang bukan Mahdi, itu tanda bukan Mahdi. Confirm bukan Mahdi. Bukan sikap Mahdi. Kalau betul-betul orang mimpi dia orang kayak gini, terus betulkan serban dia terus naik. Dan kau jangan bimbang, sekarang Saudi tak kasih orang pakai serban naik ke tempat tawaf. Pakai ihram aja. Jadi boleh detect yang pakai serban, yang tak pakai serban. Jadi sama ada Mahdi naik pakai serban, tak pakai serban, kau tak tahu. Kau tak tahu ya. Itu macam ya, sampai mimpi ya. Sampai Mahdi pun sendiri dia tak terus reaksi dia terhadap mimpi orang, mimpi dia. Dan orang-orang wali sudah kenal dia. Mana kau tahu aku? Kami tahu lah. Dah ada orang tahu siapa akan jadi Mahdi. Dah ada orang tahu semua macam tu. Dan kalau siapa ada cerita sama orang pulan, itu semua bukan betul, man. Semua bukan betul. Jawa pun ada ngaku Mahdi tu. Dia bukan baca hadis Nabi, mukanya macam Rasulullah, kulitnya putih, dahinya luas. Dia muka Arab. Ya, muka Arab. Agak dia tengok cermin, mukanya agak macam Arab agak dia tengok ya. Dia tak tahu dia Jawa Ponorogo ke Jawa apa Purwokerto ke. Dia tengok cuma cermin pasal dia ada mimpi-mimpi orang pun mimpikan dia pun rasa ya tak ya. Arab ya. Alah, betul ya. Pun ngaku juga, ada juga. Allah, ni semua kita bilang semua tak sedar diri punya orang. Yang Mahdi dah betul-betul dia Mahdi kok, dia pun tak berani kok. Ini kok yang kayak gini berani. Tak sedar diri. Habis ceritanya. Konsep Khulafa Ar-Rasyidin dalam fiqh tahawulat. Kau kena faham. Siapa itu apa Khulafa Ar-Rasyidin? Khulafa Ar-Rasyidin bukan ada 4 saja ya. Sepanjang zaman ada ya. Tidak mesti yang nama khalifah dia pegang takbir negeri ataupun kawasannya. Tidak semestinya. Dia khalifah. Khalifah yang pegang pentadbiran hanya siapa? Sayyidina Abu Bakar di kalangan umat Rasulullah ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Umar Abdul Aziz, Imam Mahdi, Nabi Isa. 8 orang saja. Sepanjang zaman nabi-nabi yang pegang takbir siapa? Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Lagi nabi apa yang pegang takbir ya? Yang lain tidak. Dan itu pun zaman sebelumnya itu tidak. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Yang lain-lainnya pun tidak ya. Lain-lainnya pun tidak. Tapi kalau zaman Nabi Ibrahim, siapa khalifahnya? Ya Nabi Ibrahim. Tapi yang pegang takbir siapa? Namrud. Zaman Nabi Musa, Eliapat. Siapa khalifahnya? Ya Nabi Musa. Ya Nabi Musa. Tapi yang pegang takbir siapa? Fir'aun.
Firaun. Jadi setiap tempat semua begitu. Yang pegang takbirnya, ada yang pegang takbir dengan cakap dia, things happen. Dengan observation dia dan lapor dia pada Allah Ta'ala, many things approve, not approve. Dengan dia punya rekomendasi strong, mereka punya strong, ya, mereka punya strong, begitu ya. Semua itu semua khalifah Rasulullah. Siapa orangnya? Orang yang paling tak dikenali pun orang yang paling tak sangka sekalipun. Dia tak pernah cerita sama orang apa dia bikin, apa dia punya lapor. Orang besar dia lapor, bilang sama kita tak, ana sudah lapor, ana sudah buat gini. Tak ada kan. Tak tahu, kau tengok terlaksana saja. Kau faham-fahamlah ada yang takbir yang baik. Kau faham-faham ada yang takbir yang baik punya pentadbiran. Kau kena faham ada yang takbir, ada yang behind the screen, behind the scene. Do good management. Begitu ya. Ada khalifah Rasulullah. Jadi jangan kita pula mengada-ngada rasanya. Tengok. Lantaran aku, jangan ya. Lantaran khalifah. Tetap ada ya, tetap ada. Kiai Husain ya khalifah. Kiai Nur ya khalifah. Habib Abdullah Jufri ya khalifah. Habib Ali bin Ja'far tu khalifah. Habib Nuh tu khalifah. Begitu ya. Nabi Khidir khalifah, dia ketuanya ya. Begitu ya. Semua tu khalifah. Syekh Al-Banjari jangan dia tak ada syak lagi, khalifah. Imam Haddad khalifah. Semua tu ya. Semua tu adalah khalifah. Ni kita cakap sama kita lah ya. Yang kita ni hidup aman damai. Tak berzina, tak minum arak, tak curi orang. Pasal kanun negeri kita ada potong tangan, ada urutan, ada sebab tak. Kalau curi tak ketangkap polis kan, tak ada orang tahu kan. Kalau gitu, dan kalau zina lagi, bayar aja tak ada orang boleh tangkap kan. Orang tak tahu pun kan. Kalau gitu semua boleh zina arak. Yang kita tak berani zina, tak berani curi, tak berani judi, tak berani apa. Agak-agak lebih pada kanun ke lebih kepada kerana ulama yang menasihatkan kita, menyebutkan kita tentang dosa, siksa, azab. Agak-agak lebih daripada takutkan kanun kan, lebih takutkan nasihat ulama. Khalifah mereka tu. Sampai dengan orang tak buat macam-macam, jadi aman damai. Tak ada orang merompak, tak ada orang zina sana sini, mentang-mentang tu. Jadi mereka actually they manage, dia takbir, dia takbir. Cuma tak nampak saja mereka yang punya takbir, ya. Mereka punya takbir. Maka di tengah-tengah tempat keberadaan mereka membuat efektif pentadbir yang ada. Membuat efektif tak efektif pentadbir yang ada adalah dengan support daripada mereka. Dan orang yang takbir di setengah tempat itu kalau bagus dia rasa pasal ana yang takbir. Because it's me, because I'm the leader here, that's why everything is managed well. No. Because you are being observed and being set by another setter. Begitu ya. Jadi jangan rasa dia rupanya lain rupanya ya. Konsep Khulafa' Ar-Rasyidin dalam fiqh tahawulat, iaitu definisi yang mencakup bagi para pemegang hukum atau ilmu dengan syarat hasanah dan adalah. Sama ada kadang-kadang orang dapat hasanah, protection daripada Allah Ta'ala. Dan tentulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu memanglah protection lah. Baik ya. Dan dengan keadilannya, seperti Imam Haddad, seperti Habib Ali, seperti kiai-kiai kita yang kita dah sebut ya. Jadi masa Khulafa' Ar-Rasyidin hingga hari yang ditentukan oleh Allah, hari kiamat, masih ada lagi. Sekarang pun ada. Siapa orangnya? Ustaz cakap begini, baru ana sedar, rupanya ana lah. Kau jangan nak mengada-ngada. Lepas tang dengar gini terus nak angkat tangan. Jangan lagi tu. Ana rasa anak kan saya Abu Bakar saja, saya Umar. Rupanya ada. Punya ana lah, punya. Aku pukul kau kau ngaku begini ya. Tak semena-mena orang baca babak khalifah terus kau rasa kau pula khalifah. Kau pukul apalah, pukul ginilah. Oi, sadar. Pukul gitulah, bukan pukul begini.
Betul ni macam nak pukul ini. Tapi apa, dengar gini aja terus rasa agaknya Ana lah. Ana tu. Alamak, ya Allah, orang paling gini paling tak berguna satu sen. Dalam kau do nothing. Kau do nothing for yourself, do nothing for anybody. Anything terus kau rasa kau pulaknya. Geramlah. Begitu ya. Allah. Ada tahu orang kalau gitu jadi rasa dia. Rasa dia. Begitu. Allah. Khalifah yang memegang adalah sistem hukum dan ilmu. Yang pegang pentadbiran ya. Definisi ini terbatas pada period 6 khalifah. Kemudian khalifah kedua. Kerana khalifah dimulai dengan khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah Umar bin Al-Khattab, kemudian khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, dan khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan khalifah yang kelima Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunda Rasulullah radhiyallahu anhu. Kelima ini terdapat nas yang menunjukkan keselamatan dan kepimpinannya, hasanah. Memang ada hasanahnya ya. Kemudian yang adil, keselamatan dan kepimpinannya yang adil. Dan period berikutnya adalah khalifah yang keenam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang diakui keadilannya adalah memimpin serta bersihnya dari sifat-sifat yang dicela oleh agama. Kemudian period Al-Mahdi dan Nabi Isa AS akan menyusuli pada akhir zaman. 8 saja ya. Dalam umat yang pimpin pegang takbir hanya. Jadi engkau kalau sekarang kau jangan kepingin yo Ana pun nak jadi. Kau jadi khadam Mahdi dah cukup bagus. Setiap orang kena niat jadi khadam Mahdi. Khadam macam mana ya khadam? Mahdi suruh bersihkan tai ayam, bersihkan. Mahdi suruh cangkul rumput, cangkul. Mahdi suruh duduk bawah tangga, duduk bawah tangga. Kenapa Tuan Imam Mahdi duduk? Saya bilang duduk. Ya Imam Mahdi, alhamdulillah duduk. Dah, sudah. Begitu ya. Khadam ya khadam. Khadam ya khadam. Kau dapat jadi khadam dia dah cukup bagus dah. Dah cukup bagus. Jangan nak rasa-rasa bukan-bukan. Dia terbayang tu Mahdi kalau datang, dia apit sebelah Mahdi dengan serban dia, dengan syal dia. Ada pula dah cadang sebab nanti akhir zaman ada harta akan keluar. Ada riwayat mengatakan zaman Nabi Isa, ada riwayat mengatakan zaman Imam Mahdi, dan ada orang akan dapat kembali Islam, pemerintahan. Dia dah bilang di zaman Mahdi rasa-rasanya anak jadi raja tau. Ya Allah, sekarang pun kau tak jadi raja, kau zaman Mahdi kepingin jadi raja, tak bukan satu dua orang tau. Anak yang akan jadi raja bagi orang Melayu, akan jadi raja bagi Nusantara, anak jadi raja bagi ini, jadi raja. Tak sesuai diri lah. Malu tau kau cakap begitu ya. Kadang kalau orang cakap gini, kita nak bilang apa? Kita bilang amin, mudah-mudahan ya. Maka jadilah raja yang baik. Tapi kena faham ya definisi raja ya. Kita bilang ya. Sekarang punya pentadbiran lain cerita. Zaman Mahdi sudah lain cerita. Itu dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, bukan kehendak kita pun ya. Kita bilang yang nama jadi pemimpin mungkin gelarnya raja, tapi boleh jadi apa saja bidang kerja. Saya syarikat saya tak adalah besar sangat, tapi saya suka kasih staf saya nama gembira. Sekat jual lontong, ada sambal tumis telur, ada yang goreng bergedel. Semua saya kasih namanya manager telur, manager bergedel, manager buat lontong, manager buat cari ikan mangkok, semua manager. Jadi sekejap saya manager bergedel. Ya manager juga tak? Manager apa? Manager siapkan plastik bungkus. Dia manager apa? Manager getah. Untuk ikan getahnya tu manager. Saya kasih title manager. Kenapa kok saya kasih title manager? Sebab saya besar hati biar orang ni memang dia layaknya manager gelarannya. Dan untuk ujian bagi yang mengada-ngada, anda dapat manager, kerjanya apa Imam Mahdi apa tuan? Ikat getah saja. Ya Allah. Nanti yang ada orang zaman Mahdi, ya, kau adalah raja bagi kaum ini. Dan dia sebut raja lah. Kerjanya apa Imam Mahdi? Kau tukang jaga bubur jagung mereka hari-hari ya. Raja juga tak? Ada. Kau jangan so ambitious. Kau akan raja terus, kau pakai crown, kau terus jalan sana sini. Mahdi tak ada, kau yang jadi deputy Mahdi semua. Kau sebut terus, kau berbeta-beta dengan orang semua begitu ya. Jangan mengada-ngada. Ketika tu orang nak makan pun susah.
Ketika itu ikat perut sendal batu. Kau kepingin nak jadi kaya pulaknya, ku semangat barang dijauhkan. Kemudian kau tak dapat harta. Kau jadi, katanya jadi raja kau tak ada harta. Kata kau jadi raja kau tak pakai kain samping, tak pakai tanjak. Katanya kau jadi raja tapi makin sorong motosikal. Umpamanya ya, bukan naik motosikal pun sorong motosikal. Alamak. Ia raja juga. Itu satu ujian bagi diri dia. Yang ada orang kita bilang, dan apabila raja satu kaum kena sanggup khidmat dengan kaumnya. Mudah-mudahanlah anda dapat menjalankan tugas anda pada akhir zaman dengan sebaiknya ya, dan semua kita dipimpin. Kita nak bilang apa? Raja jangan konon lah, tak sedar diri lah. Kita tak nak bilang gitu. Dia yang mimpi, takkan kita nak bantah. Dia bilang mudah-mudahan menjadi satu mimpi yang baik. Mudah-mudahan dapat laksanakan tugas sebagai baik terhadap mimpin kepada umat Rasulullah. Sebab aku dah tahu dia real dia aja siapa. Sayyidina Mahdi. Dan aku tahu tugas-tugas orang di bawah dia tu macam mana, departmen-departmen dia semua tu. Dan dia nak bersuarakan hati orang begitu. Jadi bila kita cakap begitu, dia tu berubah muka dia. Terbayang aku dalam wajah dia tu, daripada dibayangkan dia dengan tanjak, dengan keris. Terus terbayang dia dengan koala sangkut dengan kain pelikat dengan cuci kandang kucing. Pun boleh jadi raja. Raja in charge of kucing. Kalau Mahdi bilang raja lah. Jadi jual lontong, rupanya tukang rebus saja lontong. Manager rebus. Manager juga tak namanya. Kenapa Mahdi kasih title raja? Sebab kau suka. Sebab itu ujian bagi dirimu juga. Raja rupanya tukang kasih ayam makan jagung aja. Macam raja. Malulah. Terus kau tak nak. Kau nak real one. Nanti dia ada di aside. Over here. Over here your majesty. Over here. Inilah. Ni baju dah siapkan terus. Oh, dia panggil kau your majesty. Bagaimana jin dan iblis sanggup panggil kita master, tuan, Maulana. Pasal apa? Dalam hati dia sangka dia Maulana, dia tak tahu dia buah kana. Dia sanggup dia panggil kita apa pun ya. Dia sanggup panggil kita apa pun begitu. Kita pun ini macamlah bau. Nanti aku dibisikkan, dia bukan Mahdi. Oh ya, alamak saya pergi ikut dia pulanya. Ada Mahdi lain datang. Inilah dia yang real Mahdi. Kan kau dah mimpi kau akan jadi raja. Ini raja, adakah raja disuruh bikin jaga kucing? Iyalah. Fitnah. Ujian akhir zaman, ya. Ujian akhir zaman. Jadi kau jangan rasa engkau tak sedar diri, kena faham ya. Tak sedikit tahu orang lupa kita bilang, Ana dapat alamat, rupanya Ana tahu ustaz. Ya. Aku pun buat terperanjat lah, buat excited ya. Ya. Mudah-mudahan jadi satu mimpi yang baik. Kan boleh kita doakan. Jadi satu mimpi yang baik ya. Allah Ta'ala piadakan kita dan piada umat dengan sebaik-baiknya ya. Khidmatlah dengan umat Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Kena faham ya konsep raja zaman Mahdi, sebab raja paling besarnya Mahdi. Maka walau macam mana raja pun di bawah dia zaman itu adalah di bawah dia. Dan dianya macam mana? Dia zuhud. Dia contohnya lebih kurang macam mana? Macam Habib Ali. Agak di bawah dia nak pakai macam mana? Dia pakai baju pun bertampal. Kau tengok semua khalifah-khalifah. Sayyidina Umar Abdul Aziz macam mana? Kau tengok Sayyidina Umar bajunya tampal 14. Sayyidina Umar Abdul Aziz tutup jenazah dia, tutup atas nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Selai pinggang je, itulah kain yang dia ada. Tak ada kain lain semua begitu ya. Tengok Sayyidina Abu Bakar sampai kurus kering. Semuanya begitu ya. Tengok sama tu sahabat-sahabat. Tengok Sayyidina Ali sanggup berikan aja demi jangan gaduh, demi jangan bergaduh. Begitu. Itu macam punya punya sikap ya. Dan Mahdi is one of them. He's like them. Dan dia chief rajanya ketika itu. So di bawah dia kau can expect macam mana. Jangankan Mahdi pakai baju sederhana dengan kain pelikatnya, tak tahu kau seorang bertanjak semua begitu ya. Tidak ya. Khalifah yang memegang restitusi dan warisan syariat. Ini khalifah yang kita maksudkan. Ya, yang pertama tadi khalifah yang pegang takbiran. Yang kedua ni insya-Allah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Besok kuliah zuhur kita tak ada ya. Besok pagi saya masuk Singapura. Jadi takut balik lambat. Kalau balik pun penat, takut jam trafik ya. Habis kemudian insya-Allah mudah-mudahan sihat kuliah asar ada. Tengok juga mudah-mudahan sihat ada. Tengok ya. Pun mana tahu sekali dapat masuk awal
ada kuliah, tunggu saja ya. Mudah-mudahan. Kita tak tahu besok macam mana. Kalau punya jambatan causeway apa rosak, kena repair, tak boleh masuk, tak jadi kita kuliah lah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.